Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay, hari ni malam ni kita bersyukur kita dapat bersama dengan Oja. Alhamdulillah. Oja ni kalau secara personal lah. Personal. Aku kenal Oja ni dia sebagai seorang artis. Artis lah, artis. Tapi bila aku masuk ada satu stesen TV tu kan. Aku terkejut Oja MD. Oh. Music director. Okey. Jadi sebelum tu lah nak tanya apa projek terbaik, sebab tengok dekat dah tengok semak Oja punya IG kan. Ada perform dekat Dewan Seri Mentalun dekat Kedah kan. Betul. Dengan Mawi semua kan. So sekarang ni apa projek yang terbaru yang sedang diusahakan lah? Okey, projek yang latest memandangkan sekarang ni masih musim raya lah, open house bersepah kan, walaupun hari-hari biasa bukan hari hujung minggu je. So saya punya tengkuk dah kena pegang dengan Mawi. Kau jangan pergi mana-mana, kau backup aku. Dia tahu kita dia sebab apa, dia pasal kita dah serasi dengan dia. Saya tahu apa yang dia nak, dia tahu apa yang saya boleh buat. So macam sebagai contoh dia nak dengan crowd saya dah nampak lah apa dia nak buat. So dia dah sesuai dengan saya lah kan. So tu yang dia pegang tengkuk. Kau jangan mana-mana, kau ikut aku mana-mana ada show untuk open house ni. Itulah. Sampaikan aku punya show sendiri yang ada orang minta aku nyanyi, aku terpaksa boleh postpone tak? Aku terpaksa minta yang tu. Sebab yang ni macam ni, ujung minggu ni aku kena pergi ke Istana Terengganu dan aku terpaksa lari ke Perlis untuk show sendiri. Tapi tak jadi. Terpaksa alihkan untuk bulan depan. Pergi ambil tarikh lain lah. Ni. Harus untuk Mawi. Nak tanya macam mana boleh bekerjasama dengan Mawi? Bermula daripada mana tu? Okey, mulanya daripada studio ni lah. Studio saya ni, Tinable Record. Kita orang ada buat lagu, album compilation untuk lagu-lagu raya. Dan kita ada suggest pada dia satu lagu tu. Kok dia nak lah kan. Dan ajak dia duet dengan aku lah. Masa tu aku ada satu band, nama dia Oja Tinable Band. Pecahan Spoon lah masa tu. Dan dia dengar lagu tu, tajuk dia Marhaban Ya Ramadan, dan dia setuju untuk duet. Masa tu kita orang gempak kan, Mawi World nak duet dengan aku ni. On kan. So daripada situ dia tengok kita dah rekod satu album. Dalam album tu juga masa tu dia buat Minyak Wangi, nama dia Calit. Dan kita buat lagu untuk lagu Calit tu sekali. Dan tema dalam lagu raya juga. Okay, macam pakai minyak wangi masa raya dengan orang wangi lah, macam tu kan. So dia suka pula lagu tu dan dah ada 2 lagu lah duet dengan dia. Okay, faham. Begitu kan. Alright, okay. Macam aku cakap Lila, aku kenal Oja dia sebagai seorang artis waktu kita tahun-tahun 90-an dulu tu. Betul. Tapi bila aku masuk sebuah stesen televisyen tu, aku terkejut bila dia kata, kau panggil Oja ni dia MD. Aku terkejut, sejak bila Oja ni jadi MD? Mungkin boleh berkongsi sikit lah, macam mana terfikir nak bertukar daripada spotlight seorang artis tu pergi ke orang belakang tabir. Okey, dia macam ni. Dia aku tak minta pun aku nak jadi apa semua. Tapi as long aku masih dalam industri, aku buat apa yang aku nak je. Aku suka main muzik. So aku ada dalam dunia muzik ni. Aku suka dalam dunia drama, aku ada dalam drama. Macam tu. Sebagai kalau ada yang betul-betul ikut ataupun kenal lah kan, aku starting daripada tahun 89 tu aku dah start berlakon jadi kanak-kanak kan. Aku start sama tu. Aku lagi awal daripada Bel Ngasri lagi. Sebab dia junior. Dia Syazil Sam. Aku berlakon, lepas tu aku ada nyanyi juga. Sebab aku dalam background muzik, background aku punya family ni orang-orang seni. Penyanyi, ada pengarah muzik dan penerbit kan. So daripada situ kan orang cakap tu terkecimpung. So daripada drama tu pun, itu pun arahan pakcik aku. Lepas tu aku start first album aku release tahun 1992. Lepas tu 93 second album, 94, 95 ada duet dengan arwah makcik aku, arwah Mastura. Album Apa Konojang, second generation. Dan satu lagi dua album Dialek Negeri Sembilan. Dan kemudian aku punya solo album pula. Aku ada 3 solo album.
Yang ramai tak tahulah, orang tahu satu je. Ramai tak tahu sebab masa tu memang apa ni, yelah sosial media tak ada kan. Jadi kita nak promosi tu memang agak susah lah dengan sekolah dengan apa semua kan. Jadi aku punya tahap populariti tu dia tak pergi pom gitu. Lagu hit pun tak ada yang betul-betul pom kan. Jadi aku still ada dalam industri je. Aku jalan je tapi aku tak pom. Dia macam ada time tu macam Oja macam dia lepas tu aku menghilang. Orang cakap aku menghilang. Tak, aku dalam industri tapi dia macam department lain. Sebab aku masa sekolah, aku ada satu impian tau. Aku nak main muzik. Aku tengok orang main muzik, aku tengok orang main gitar kan. Dahsyat, best gila kan. Jiwa tu pergi ke situ. Ada tengok dekat recording pun memang suka tengok penghasilan. Aku tak suka tengok orang yang dah ke depan menyanyi. Aku suka tengok apa sebelah belakang. Contohnya macam sekarang ni, pakai kamera dapur Kamera dapur, okey Sony. Macam tu. Aku tengok benda-benda macam tu kan. Barang-barang dia, tengok macam mana dia buat, tengok board apa macam mana nak masukkan. Benda-benda macam tu lah kan. Jadi benda-benda minat tu yang membuatkan aku minat lagi nak jadi orang-orang belakang tabir. Benda-benda situ. Tengok dan pakcik aku juga, Karul Idlan, yang penyanyi aku yang paling sayang tu. Dia yang banyak mengajar aku dan mengajak aku lah. Kalau dia nak pergi recording, aku nak ikut. Aku nak ikut. Biar tidur bawah piano pun tak apa. Jadi aku nak mengikut dia. Suka tengok drum kan. Sebab kita pergi juga studio-studio jamming. Tapi zaman-zaman dulu kalau pergi studio jamming, kalau ketuk tom tu, bunyi dia mati weh. Pum 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 kan. Kalau pergi studio yang benda loading tung. Nak benda tu lah. Pergi piano pun semua tak sumbang kan. Nak pegang benda-benda macam tu. Instrumen yang high end. Nak pegang benda-benda tu kan. Itu salah satu bendanya. Lepas tu tengok penghasilan lah macam orang rekod. Daripada situ dapat experience. Dan minat tu lebih mendalam kat situ lah. Untuk jadi orang yang kerja kat studio. Main muzik kat situ. Dan aku sampai umur 17. 17 ni. Orang tengah sibuk dengan SPM kan. Aku kerja kelab. Aku kerja kelab, aku ada band aku. Aku ada band dan budak ada juga yang masih sekolah lagi. Sama juga. Tapi aku dapat job tu 2 minggu. Tapi adalah penyanyi dia ada arwah dah. Dia dah berumur lah. So dia try ajak kita orang kan. So tiap malam dalam 2 minggu tu kita perform. Nama dia Blues Cafe. Dulu Lot 10, ujung tu ada satu pub. Pub tu dia boleh macam lagu-lagu top 40 kan, lagu-lagu rock kan. Kita orang bantai lagu Steve Vai bagi kat situ. Memang lagu rock lah kat situ kan. So daripada situ aku dah start berminat untuk main club hotel lah, main perform, main gitar kan. Aku jadi gitaris lah. Macam tu. Ada satu time yang aku perasan macam kau ada buat comeback tau. Aku ada tertengok gambar kau dengan rambut panjang tu, kau pegang gitar. Aku lupa kat jalan mana aku tengok. So waktu tu memang kau buat comeback lepas kau sekian lama Okey. tu kan. Okey, aku cerita je. Daripada aku yang betul-betul nak main club tu, masa tu tahun aku tak ingat tahun 98 lah, 99 tu kan. 98 aku tu. 99 aku dah kerja dekat sekarang Hotel Sama-Sama. Hotel Sama-Sama. Dulu apa nama lah? Penpack. Aku je club kat situ. So aku perform situ dan daripada situ dapat offer pergi ke Sarawak. Dan situ aku Sarawak KL, Miri, Sabah, aku dah main club. Dan sampai aku pergi Brunei kan. Semua main club ni memang tak ada dalam TV, tak ada dalam surat khabar, orang tak tahu. Tapi aku still perform. Aku perform untuk private function, aku untuk pangeran-pangeran masa tu kan. Adalah banyak-banyak private function kan. Bukan hanya pub dengan hotel lah. Memang kebanyakannya hotel lah sebab kita nak tak ada tempat tinggal kan, dia bagi hotel sekali kan. Waktu tu diorang tahu tak yang kau Oja nyanyi? Ada beberapa orang kenal. Tak ramai. Yang betul-betul macam bila tanya nama macam ni nama Oja. Lalu tu patah balik, Oja? Macam tu lah kan. Bukan penyanyi ke dulu? Betul. Ni orang tua lah ni cakap ni. Kalau ingat aku, dia orang tua lah. So jadinya daripada situ sampailah aku dah slow down, dah kahwin, aku dah tak travel. So aku main area KL pula. Main kat area KL, main gig. Selepas tu daripada situ aku dah start recording balik. Recording
aku buat muzik lah. So aku dapat satu studio bersama pakcik aku. Masa tu projek lagu-lagu karaoke. Starting dari sini lah. Memang beribu lagu yang aku buat. Kalau pergi dekat karaoke lagu-lagu filem, lagu-lagu lama, itu hasil tangan aku lah masa tu. Masa tu tengah belajar-belajar kan. Sebab dulu tak ada -1. Lagu-lagu lama dulu tak ada -1. Kita orang punya kerja lah buat. Kita tiru balik lagu tu dan kita nyanyi, ada penyanyi yang nyanyikan balik. Yang pernah terlibat dalam projek ni abang Ijam EYE, Poi, Sting pun sendiri pernah terlibat. Ramai lagi artis lama yang buat kan. So sebab kita dengarkan lagu karaoke dulu suara orang lain, betul tak? Betul. Dengar left channel right. Tiba-tiba macam lagu tu tapi suara lain. Itu kadang-kadang suara aku. Itu. Sekarang tak apa sebab dia orang dah release lagu sekali dengan -1. Dulu tak ada. Zaman-zaman Piramli main live mana ada -1. Betul tak? So kita buat -1 dia. Tapi bunyi dia agak moden sikit lah kan. Daripada situlah dah ada studio sini. Sampailah sekarang. Tapi dalam pada tu aku masih kerja, ada ambil private function semua masih ambil lagi. Ada band-band, orang panggil tu band club lah. Band club kan. Jadi daripada situ aku belajar sampai aku skor pun aku belajar kat orang je, aku tak masuk sekolah. Member pergi masuk sekolah tapi dia tak pandai main. Dia belajar dengan aku untuk by heart. Aku ajar dia by heart, dia ajar aku teori. Adil dan saksama. Aku tak payah yuran. Benda macam tu. Jadi kalau salah aku, dia lah salah tu. Ya, okey. Lepas tu, apa lagi? Aku ada dapat studio lah. Aku nak tanya macam, okey. Dia sebab aku suka juga kerja-kerja belakang tabir. Yes. Sebab aku sendiri terlibat dengan gambaran semua tu. Tapi section muzik ni, aku jarang masuk lah kan, sebab aku memang tak ada basic muzik. Cuma aku nak tanya lah sebab kerjaya sebagai seorang music director ni, dia apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Okey. Mencantikkan suara artis. Okey. Mencantikkan lagu. Orang nampak music director ni macam dia ni atas dengan muzik lain, pemuzik lain. Sebenarnya sama. Cuma bagi akulah ada orang lain dia anggap lain lah kan. Macam aku dengan satu band, aku nak dia satu klik. Dia satu klik. Kalau ada yang satu atas ni, dia jadi puak ah. Ni. Biar bos dengan bos. Aku tak nak tu, aku nak dengan klik aku. So, aku anggap benda dia macam ketua kumpulan je. Dia mesti ada satu ketua lah. Imam kena ada kan. Kalau nak jemaah kan kena ada satu. Dan aku, sebagai wakil untuk macam spokesman lah, tukang cakap lah. Producer akan cakap dia, kita akan cakap kepada seluruhnya. Dan semuanya kena ikutlah kan. Ataupun ada idea-idea lain kita minta. Itu salah satunya. Dan susunan muzik semua atas pada pengarah muzik lah. Pengarah muzik kan. Mana yang kita rasa tak boleh ikut tu, next time kita tak panggil dah lah. Macam tu lah kan. Macam artis ni dia ada preference dia sendiri kan. Jadi macam tugas music director ni, adakah kita nak mengikut kehendak artis ni ataupun artis kena ikut kehendak music director tu? Okey, dia ada pro and kontra lah kat situ kan. Kadang-kadang apa permintaan daripada artis ataupun producer tu kita rasa tak sesuai untuk kita bawa. Mungkin adalah kekurangan instrumen dan sebagainya lah kan. Itulah kalau kata macam tak sesuai, kita akan cakap tak sesuai. Kalau kata kita boleh buat, kita akan cuba itu puaskan hati terutamanya producer. Sebab kita tahu dia tahu apa hala tuju dia. Jadi kita nak yang paling utama memang producer lah. Kalau producer puas hati, kita pun puas hati dan semua senang hati lah. Ada job lagi. Macam tu. Okey, macam nak tahu juga macam Ojaz sekarang jadi music director, pengalaman pun dah banyak sebagai seorang artis, sebagai seorang orang yang terlibat di belakang tabir kan. Jadi pernah tak kerja dengan ramai artis ni dan artis yang susah nak di-handle lah orang cakap kan. Ada tak pengalaman okey tu kan? Kita rasa macam dia ni aku shoot sekali. Ni best. Ni kalau cerita ni kan tak adalah. Dia sebenarnya bagi aku dia experience seseorang tu lain lah. Kita tak dapat nak samakan experience dia dengan kita. Contohnya dia baru menyanyi 2 hari, 2 tahun 2 hari pula. 2 tahun yang lepas kan. Kita dah 20 tahun lepas ni. Takkan kau boleh ikut ni tak boleh. Kita kena ajar dia. Kita sebagai
apa panggil elders lah. Kita kena didik dia. Dan kalau kata dia tak boleh terima, dia tak boleh cakap apa lah kan. Tapi ada juga pernah berjadi gitu, tapi banyak ni dekat studio lah. Kat studio. Untuk performer, selalunya artis-artis yang bekerja sama dengan saya memang terbaik lah. Terbaik lah. So dia maksudnya dia mengikut lah apa yang walaupun dia ada bagi idea yang kita pun kita bagi idea kita juga. Kita tengok mana yang boleh combine lah. Tapi kebanyakannya menjadi lah. Tak ada lagi untuk perform. Memang tak pernah lagi tak menjadi. Alhamdulillah. Untuk studio ada juga. Tapi kadang-kadang biasalah error tu kan. Kadang-kadang itulah. Kadang-kadang nak kena marah juga kan budak-budak ni. Macam tak sebut nama Tak sebut lah kan. Okey, kalau Aib aku cakap. Okey, betul. Okey, ada tak artis yang kita Ojas ni rasa macam aku rasa seronok nak kerja lagi dengan dia. Dia mana kita ada chemistry bekerja dengan dia tu, kita nak lagi bekerja dengan dia. Kalau macam artis yang bekerja ramai, sebenarnya ramai, tak boleh nak beritahu salah seorang. Sebab macam yang bekerja sama dengan Ojas kebanyakannya budak-budak baru. Contoh budak-budak baru. Maksudnya yang datang kat studio, yang buat lagu, semua budak-budak baru yang kita tak tahu datang dari mana. Tapi dia orang punya knowledge agak bagus. Sebab yelah sekarang kan semua di hujung jari kan. Kalau dulu kita nak cari ilmu, semua nak kena beli CD, nak kena jumpa guru hujung-hujung sana, panjat bukit, sifu kan. Mana semua jadi sifu kan. Sekarang semua dah hujung jari dah kan. Masalah semua jadi sifu kita kan. Jadi diorang cepat sikit lah, So banyaklah yang kita yang saya kata suka dengan budak-budak sekarang kan. Senang juga. Kadang-kadang bekerja sama dengan orang lama lagi susah sebenarnya. Lagi susah. Nak susah. Apa dia ni nak juga kan. Kita nak apa dia nak Kita tak puas hati. Benda-benda sama je aku rasa ni. Apa tak puas hati. Ada something kan. Sebenarnya dia tak keluar. Cara dia lain. Macam mana dia nak ambil something daripada orang lama dengan orang budak baru. Budak baru ni kadang cakap je masing-masing dah faham. Dengan orang lama ni kena macam dia kena makrifat sikit lah. Macam tu lah kan. Nak kena selam, nak kena dia lain cara dia. Sebab tu lagu-lagu dulu dia punya luahan lirik dia lain kan. Luahan-luahan dia lain. Sekarang dia lain. Sebab saya sempat masih bekerja sama dengan dua generasi. Dua orang lama dengan orang baru. Yang betul-betul Gen Alpha ni. Ada macam sekarang ni trend macam lagu-lagu lama tu, generasi yang baru ni, dia nyanyi balik lagu-lagu yang lama tu. Yes. Dengan style yang hari ni betul lah. Kan? So, jadi kita pun terfikir, diorang ni macam kita tahu lah, kita appreciate lah dia nyanyi lagu-lagu lama tu. Cuma orang baru ni memang dia tak ada, adakah diorang ni tak ada idea untuk buat lagu yang lebih bermutu seperti lagu-lagu yang dulu ke? Ataupun macam apa masalah diorang? Okey, ni tadi tak masalah. Dia sebenarnya macam dia trend je. Dia macam bagi aku lagu dengan fashion dia sama je. Dia akan berbuta balik. Kalau dulu zaman aku form 2 dah pakai seluar ni, bell bottom kan. Betul. Zaman aku form betul kan. Lepas tu dah kecil balik. Betul. Kejap lagi anak aku dah pakai bell bottom. Ni mana datang dia? Tak ada pun trend tak tu trend sekarang nak cakap. Ni trend aku dulu. Aku dulu cakap tu kat mak aku. Mak aku dah pakai lagi besar weh. Benda tu dia pusing balik. So melodi tu dia akan hilang kejap. Dia keluar balik. Benda dia do re mi 7 not je kan. Sama je. Dia pusing balik akan jumpa balik benda tu. Dia tak sesat lah akhirnya. Cuma aku perasan lah macam ada seorang artis perempuan tu lah kan. Artis baru. So dia kata dia nak buat solo concert. Tapi kita yang hidup zaman tahun-tahun 90-an ni, kita dah biasa orang macam Ojas keluar album 10 lagu, 9 lagu, 12 lagu kan. Tapi dia ni lagu mana dia nak pakai kan. Okey. Jadi aku rasa macam kesian lah pada artis-artis generasi baru, dia orang keluar single satu. So, bila sampai masa nak buat konsert, terpaksa pakai lagu orang lain. So apa dengan Ojas ni lah. Kalau macam tu dia bagi akulah, dia kalau tak cukup lagu tu dia belum masanya. Dia belum masanya lagi. Dia buah belum masak. Buah belum masak. Walaupun bagus je mana kan. Kau kena tunggu masak. Aku dah 20 tahun. Aku tak ada terfikir pun nak buat showcase pun aku tak nak fikir. Kan? Walaupun lagu aku dah banyak gila kan. Ada fan-fan aku yang hafal lagu-lagu aku kan. Tapi itulah. Aku tak pernah terfikir. Kan? Dia nak jadi, buat je.
kan, untuk kau punya fans kan. Tapi kau setakat nak buat skala besar tu, kau kena betul-betul masak betul-betul buah yang masak kan. Jadi kalau macam dua atau 3 jam konsert kan, dia berapa lagu yang sepatutnya lah dimainkan dalam 20 lebih. Tengok minit lah. Sebab aku pernah buat 3 jam punya konsert, 30 lebih lagu. 30 lebih lagu lah, lebih kurang. Okay, macam kau terlibat dengan konsert ataupun program macam Sambal di satu kan, minggu ini ataupun minggu ini kan. Betul. So macam kadang-kadang lagu tu ada 10 atau 11 lagu. Jadi kau punya arrangement tu berapa hari yang kau perlukan? Sebab kadang kita last minute nak gaduh dekat KMD. Last minute dapat kan. Dia sebab berapa lama tempoh masa yang kau perlukan untuk dapatkan arrangement untuk 11 atau 12 lagu lah. Dia sebenarnya sebulan awal lagi bagus. Dia betul-betul memang sebulan awal dapat dia, sebab musician dia main dengan dia. Sebenarnya konsert ni yang paling elok lah, pergilah tanya mana-mana musician besar kan, jangan baca. Jangan baca. Jadi bila tengok kan, kalau tengok orang ni baca lah, last minute tadi tu baru tu producer tu potong part tu. Kau kena baca. Kau tidak, kau terlepas, mati. Kau kena pijak dengan MD. Macam tu kan. So benda-benda macam tu lah kan. Orang tak faham kat situ. Itu ada pengalaman. Tu kan, sangat ada banyak lah pengalaman tu kan. Last minute kejap lagi nak live ni. Boleh tak potong tu dulu? Dah lebih lah. Sudah, cakap potong malam mana lah kan nak potong kan. Terpaksa lah. Dengan penyanyi pula, nyanyi juga. Lebih juga. Nak kena follow lagi kan. Kan. Dah potong-potong tak, tapi penyanyi tak ikut ni. Nanya. Okay, macam kau terlibatkan, kau sebagai MD kan, dengan anggota band kau lah kan. Jadi kau macam mana kau pilih kau punya anggota band ataupun diorang ni semua memang kau dah ada prefer. Diorang ni kalau aku konsert, kalau aku terlibat untuk satu projek, diorang ni semua memang aku akan panggil. Tapi dia macam mana selection kau tu? Dia tengok konsert dan kita tahu kebolehan musician yang aku biasa panggil lah. Contohnya kalau kata ini macam rock sikit, aku tahu siapa aku nak panggil. Aku tahu dia ni memang sound rock. Macam tu. Kalau panggil dia ni tak ada. Dia ni sound dia blues lagi. Dia belum rock kan. Kita tahulah. Yang sesuai dengan aku lah kan. Macam ada juga macam yang macam pianis siapa semua, dia boleh main blues tapi bunyi dia tak blues. Note mesti blues tapi soul dia tak ada. Kan. Dia cuma note saja kan. Soul tak ada. Benda-benda macam itulah. So kena cari yang aku rasa yang yang sesuai. Tapi pernah juga aku pernah panggil yang aku tak pernah kerja sama. Aku minta musician lain tolong suggest lah. Tolong suggest kan. Aku nak panggil ni tapi aku nak dia ada yang something lah macam ni kan. Aku nak dia macam terror dekat strings lah. Aku nak tengok kat strings lah. Masa tu dikenalkan pada Ayub, nama dia Ayub. Ayub keyboardist. Dia sekarang keyboardist untuk Crystal X. Memang aku selalu panggil dia dan dia bagus sangat, tulis dia pun bagus, main memang terror kan. So kalau panggil dia memang tak cakap apa lah. Dia tahu kerja dia. Dia tahu kerja dia. Yup, aku nak kau buat macam ni. Dia tahu dah. Sebab kita dah ada percussionist yang favourite. Cuma itulah. Drama aku dah tak ada lah sebenarnya. Drama aku dah pergi menghadap ilahi. So aku tengah masih mencuba lagi beberapa drama yang ada lah. Dah ada beberapa drama aku dah reject lah kan. Ni tak boleh ni. Ini boleh jadi gaduh ni kalau main macam ni kan. So tengah cari-cari lain lah. Bagi siapa yang berminat untuk menjadi music director ni, mungkin apa yang kau boleh nasihatkan pada terutama yang orang muda yang berminat kerja belakang tabir ni kan. Mungkin apa yang kau boleh nasihat untuk orang untuk mencapai, bukanlah nak kata kita tak adalah nak kata Oja semua legend tu tidak tapi hasil kerja tu orang cakap bila sekarang ni bila Oja macam akulah dapat kan. Oja okey, kau tak payah pening kepala, Oja boleh fikir semua. Macam itulah satu tahap tu. Kalau nasihat aku, dia walaupun dia MD, kau stay dalam grup lah. Stay dalam grup. Macam mana imam boleh duduk dekat saf kanak-kanak untuk hiburkan mereka.
Faham? Supaya dia orang suka kat masjid. Contoh lah, aku bagi ayat contoh lah kan. Macam tu juga lah dengan kawan-kawan kita sekeliling kita. Walaupun dia BV yang dulu ha sikit je kan. Kau rapat dengan semua orang dan bagi dia orang semua suka kat kita dan senang dengan MD. Dan kadang-kadang kita perlukan idea dia orang. Kadang-kadang bila MD ni terlalu garang, dia tak ada, dia nak keluarkan idea. Jadi macam boleh ke ni? Boleh. Lalas idea dia terkubur. Kadang-kadang kita perlukan idea yang bernas. MD tak boleh fikir semua. Kadang-kadang dia sendat, dia dah stres dengan program tu, dia tak boleh fikir apa dah. Kadang-kadang macam saya pun sendiri memang aku perlukan korang. Aku dah sendat ni juga. Memang selalunya sendat. Bila tiba-tiba datang sebab aku buat bukan hanya MD untuk perform. Aku ada beberapa kerja lagi dekat studio lagi. Aku nak kena fikir. Bukan satu studio, dalam 2-3 studio punya kerja nak buat arrangement kan. So nak kena aturkan tu mungkin tak cukup masa. Memang perlukan orang-orang ni. So memang skor memang aku cuma bagi gambaran lah. Okey, kat sini aku nak dan aku bagi orang lain tulis skor. Kita memang tak sempat lah. Memang tak sempat lah. Kalau aku tulis skor memang kerja lain aku tak jadi lah. Kena ada seorang memang. So jadi macam kongsi rezeki lah yang tu kan. So lagi satu kena sabar. Karena tu memang kena sabar kan. Karena budak-budak kan. Kadang-kadang nampak je yang sebaya-sebaya kita ni kita MD walaupun yang lain tu musician ni perangai dia kadang-kadang macam budak. Betul. Walaupun dah tua. Tak percaya tanya Tok Ram. Dia pun kadang-kadang dia MD, dia pun perangai budak-budak juga. Tapi itulah musician, dia enjoy. Dia enjoy maksudnya dia nak dapat lively main muzik lah. Kalau kita stiff je, muzik kita tak ada soul lah. Aku sampai satu tahap pernah ada band boy dia. Relax je macam okok kan. Ya, betul. Tapi aku punya producer bising kat aku. Dia kena relax. Kita relax. Itulah orang-orang seni kan. Orang seni ni dia lain lah dia punya rasa dia lain. Dia bukan macam kerja office. Okey, punch itu apa kita dulu. Kerja tak siap, okey balik-balik esok sambung. Tak ada. Tak, dia mesti siapkan juga. Macam aku kat studio ni, macam baru aku cerita tadi, aku tengah siapkan satu movie scoring. Tajuk dia Citra Apartment. Aku ada dalam beberapa minit lagi lah aku nak siapkan untuk repair kan. So aku dah pukul 10 malam. Aku belum makan lagi. Tapi aku cakap kalau aku turun makan, aku naik aku mengantuk. Macam tu kan. So aku siapkan sikit sampai aku larat mana lah. Larat sikit sampai pukul 1:30 pagi kan. Alhamdulillah siap, hantar file. Tak turun makan, tidur. Tidur tengok rasa macam boleh tahan. Esok pagi baru makan. Itulah life musician, orang kerja studio, orang kerja ni kan. Dia lain sikit lah. Dia Ojah bagi kata-kata terakhir, mungkin boleh. Apa yang Ojah rasa sepanjang penglibatan mungkin dah 20 lebih tahun ni sebagai seorang artis dan juga sekarang ni pun orang di belakang tabir mungkin ada sesuatu yang nak diluahkan. Ya, betul. Apa dia nak kongsi? Bagi aku okey, bukan hanya pemain muzik ataupun macam aku pemain muzik, aku penyanyi, aku sound engineer dan MD juga. Aku pun tak pernah minta nak jadi semua tu, tapi semua tu dah ditulis untuk jadi situ. So jalankan tanggungjawab kita seamanah yang boleh lah. Bukan Allah nak jadikan kita ke situ untuk cari rezeki untuk anak-anak kan. Jadi buat yang baik-baik lah. Buat baik je, InsyaAllah. Lepas tu istiqamah lah. Dia apa-apa kerja pun kena istiqamah. Istiqamah. Kau nak jadi musician, kau kena istiqamah dan kau jadi bagus lah. Gitulah. Kau nak buat gitar, kau buat gitar jadi bagus lah. Di ujung tu kan. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih pada Ojah kerana sudi bersama kami ke Kartun TV. Hari ni kita live TikTok. Saya pun first time ni saya jadi moderator. Moderator. Sebalik handphone ni. Tapi tak apa. Kita berterima kasih kepada Ojah dan kita mendoakan supaya Ojah terus maju jaya. Ya, sama-sama. Saya pun terima kasih juga pada Kartun TV ya. Saya pernah dengar ni Kartun TV. Pernah tengok interview siapa tu, lupa dah. Tapi itulah dia. Harap semua boleh dapat support. Tap screen. Ada orang tanya apa? Ada orang tanya. Studio ni, studio Spoon ke studio Ojah dia? Saya ada partner.
Saya ada berdua je. Saya dengan Nurul Fikri. Dia adalah gitaris Spoon. So saya berdua dengan dia. Tunable Record Sdn Bhd hanya saya dengan dia je. Okey, tak apa semua. Nanti kalau ada siapa-siapa yang masih ada soalan-soalan yang tak lepas daripada mulut saya ni, boleh terus DM pada Ujang pada Instagram. Boleh. Dia selalu update diri dia kat situ. Yes. Okey, masih Ujang masih Yes. banyak semua. Kat TikTok pun saya selalu buat live. Betul. Live recording. Boleh tengok dekat VTT ada bukti-bukti kat situ. Saya tengah editing semua ada. Boleh tengoklah.